bin Daud. Ni mak 35 je. Mak 35 je. Entah apa 35. Ya mak, nak segala tu mak. Dah cukup dah. Ni tengok baju. Harap. Sampai dari lupa. Mak, kita nak balik dah. Balik dah. Bye-bye Madinah. Jom. 4 hari bulan. Haa. Bulan 3. 5 naik. 4 bulan berapa? Ha? 4 bulan 4. 4 hari bulan 4. 20, 26. Bestnya. Bestnya duduk sini. Tapi duit macam ayam. Ribu-ribu. Baru berapa hari? Ribu-ribu je. Baru 10 hari. Oh. Ribu. Mak 2,000. Yamin 2,000. Zam pun 1,000 lebih sama. Biasanya ni tempat orang kaya ni semua ni. Tengok hotel-hotel ni, Masya Allah. Kita duduk tempat orang kaya. Orang kaya itu duduk. Sedap ah. Ish. Bila dah ni cantik pun nampak. Kita lapar. Ayo mari kita sini. Mari masuk sini. Ayo Malaysia boleh. Tahu pula dia Malaysia. Boleh macam boleh. Tahu tak boleh. Tahu tak dapat lah. Kenapa ustaz tu kata senang? Tahu ah. Mama kurma jual. Jual 20 rial. Tukang Melayu pergi masuk dalam. Tengok dulu ayo sini mau belanja baju. Tapi kata nak bagi baju kan. Ha? Nak bagi baju kat kawan pun kadang kawan pun dia pun tak suka juga pattern-pattern kita beli mak kan. Kita beli tak payahlah. Makan. Mak. Ha? Itulah fish magnet tu. Itulah bagi je lah yang tu. Mak sini mak. Mak. Kita duduk hotel cantik dah, cuma dia tak jaga kebersihan tu. Kalau tidak mesti tip top. Agaknya memang macam tu kot tu. Tapi yang bawa-bawa ni bukannya orang Arab ni. Ha. Kita tak boleh kalau yang bawa-bawa lori tu mesti orang Malaysia. Tengok. Ini. Banyak ni. Oh, astagfirullahaladzim. Mak, barang-barang kita lah, Mak. Barang-barang kita lah, Mak. Macam yang Min punya je tu. Bukan bukan. Dia nak balik. Jom, dia nak balik dah. Ni macam Maizan je, betul tak? Oh, bukan orang ini. Alhamdulillah, dia nak balik. Jom, pergi makan terus lah. Makan terus lah.
Jom, Mak. Naik, naik. M. Merah muka.